Boleh tak kita sambut perayaan hari ibu yang disambut hari Ahad minggu kedua? Jawabnya haram, syirik, dosa besar. Hari ibu ni hari kafir laknat. Berapa kali nak khabar dah ulama daripada dulu tu. Hari ibu ni hari kafir laknat. Nampak? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikut ni jejak lakon syaitan. Hari ibu dipanggil Mother Day. Dia ada kait dengan hari Mother of Church. Mother of Church ni maknanya kuasa terbesar di dalam gereja. Nampak? Diberi kehormatan pada seorang perempuan, dipanggil Mother of Church. Ambil daripada Virgin Mary, Siti Maryam. Nampak? Dia setiap minggu kedua bulan April sambut. Tu hak zaman dulu, zaman gelap. Hak zaman pertengahan ni bermula pada abad yang ke-19. Nampak? Mula start awal 1600. Senyap. Lepas tu lah abad ke-1600 ni dia orang apply dengan gereja, dengan kerajaan, minta jadikan hari ibu sebagai hari cuti umum. 1800 lebih minta pula sekali lagi supaya gereja seluruh dunia isytiharkan hari ini hari perayaan dalam Kristian. 1862 tak silap, pada tahun 19